Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Intan. Cikgu nak awak semua senyum dulu. Okey, say hi. Sihat. Okey, hari ni awak tahu tak kita nak belajar tema apa? Dekat depan dah ada dah. Kejayaan impian saya. Okey, kejayaan tu macam mana? Career. Kita punya kita apa? Cita-cita. Setiap orang ada cita-cita. Okey, cikgu nak tanya yang ni. Cita-cita awak nak jadi apa? Saya tak ada. Tak ada cita-cita? Saya. Okey, awak? Jurutera. Okey. Seorang lagi cikgu nak tahu. Okey, awak? Doktor haiwan. Okey, itu nama dia kerjaya. Okey, so cikgu nak tunjuk. Awak kenal tak siapa? Kenal. Siapa ni? Polis. Lalu polis pegang apa? Pistol. Pegang pistol. Okey, so tugas polis ni apa sebenarnya? Menangkap siapa? Pencuri. Ke boleh tangkap awak? Boleh. Menangkap pencuri. Okey, kat mana polis bekerja? Balai polis. Balai polis. Okey, good. Okey, next. Awak kenal tak siapa ni? Siapa? Bomber ke ahli bomber? Okey, tugas ahli bomber. Memadam apa? Memadam api. Okey, di mana? Polis di mana bomber kerja? Di balai bomber. Di balai bomber. Okey. Awak kenal tak lelaki ni siapa? Kenal. Siapa? Doktor. Awak yakin dia doktor? Yakin. Yakin? Yakin. Okey, apa tugas doktor? Merawat. Dan di mana dia bekerja? Hospital. Lain daripada hospital? Klinik. Okey, so daripada tadi awak dah sebut apa tugas dia? Menangkap. Okey, menangkap. Okey, yang ni tugas dia apa? Memadam. Okey, next. Merawat. Okey, daripada tadi yang awak senaraikan ni apa sebenarnya? Ni kata apa? Kata kerja. Kata kerja. Yakin kata kerja? Yakin. Okey, kalau menangkap macam mana kata kerja? Cikgu nak awak buat. Okey, kata kerja. Okey, kalau memadam, macam mana kata kerja memadam? Tak kisahlah awak macam ni ke, awak macam ni ke, kita bekerja. Okey, merawat macam mana? Okey, itu merawat. Okey, daripada tiga yang awak senarai ni, kita tengah belajar kata kerja. Apa itu kata kerja? Perbuatan atau keadaan. Okey, perkataan yang digunakan untuk menunjuk perbuatan. Okey, tadi yang awak senaraikan menangkap, lepas tu merawat, lepas tu memadam, itu adalah perbuatan atau keadaan melakukan sesuatu. Jelas? Ada yang tak jelas? Tak ada. Clear? Clear. So, daripada kata kerja ni, awak akan belajar lagi luas. Okey, cikgu nak tanya awak pernah dengar transitif dan juga tak transitif? Pernah dengar ke tak? Pernah. Okey, awak jelas tak untuk topik itu? Jelas. Okey, kita test. Okey, cikgu nak seorang. Okey, kata kerja transitif. Siapa yang volunteer nak jawab? Apa itu? Okey, awak. Kata kerja yang disertai oleh objek kata nama. Kata apa yang disertai oleh Objek kata nama. dan kata nama. Okey. Kalau tak transitif siapa tahu? Saya. Okey, awak. Kata kerja yang dapat berdiri sendiri dalam ayat yang tidak memerlukan objek. Okey, awak bagi ayat panjang sangat. Okey, so cikgu nak bagi awak nampak lah. Okey, so daripada kata kerja tadi, kita bahagikan kepada dua. Kata kerja transitif dengan kata kerja tak transitif. Okey, daripada sini, apa itu? Faham tak? Tak faham kan? Tadi kalau awak cakap berdiri apa? Ada objek lah, tak ada objek lah, berdiri sendirilah. Faham tak macam tu? Tak faham kan? Okey, so cikgu nak fahamkan awak.
kata kerja transitif, awak kena ada objek. Okey, daripada menangkap ni kan, tadi kan awak kata menangkap ni apa kerjaya dia? Polis. Okey, polis menangkap apa? Pencuri. Okey, kalau memadam tadi apa? Api. Memadam tadi apa? Bomba memadam Api. Okey, merawat pula? Doktor. Doktor, lepas tu merawat Pesakit. pesakit. Okey. Kat sini kan kita panggil apa ni? Kerjaya dia lah kan. Okey, kat sini kita panggil apa? Kerja. Kata kerja. Okey, cikgu tulis macam ni Kata kerja. Dekat sini apa? Perbuatan atau objek. Perbuatan atau objek. Kan cikgu dah tulis kat situ? Kan? Okey. Lepas tu yang ini dipanggil kata kerja transitif sebab apa? Dia ada objek. Okey, untuk tak transitif pula macam mana? Tak transitif pula. Yang untuk transitif ada objek. Kalau tak transitif Tak ada objek. Tak ada objek. So sini ada lah. Ni tak ada ni. So dia polis menangkap, bomba Memadam, doktor merawat. Itu saja. Kan? Okey, so awak dah faham dah? Transitif macam mana? Ada objek. Kalau tak transitif Tak ada objek. Okey. So jelas? Okey, kata kerja ada berapa? 2. Apa itu kata kerja? Kata kerja apa? Okey. So, inilah ciri-ciri utama perbezaan yang awak nak nampak lagi. Okey. So, jenis kata kerja transitif dia mesti ada objek. Contoh ayat. Cikgu membaca buku itu. Objek dia mana? Buku. Dia punya kata kerja mana? Membaca. Subjek dia siapa? Cikgu. Yes. Okey, tak transitif? Tak perlu Tak perlu objek. Okey, kita bagi contoh ayat. Cikgu berjalan di taman. Siapa subjek dia? Cikgu. Apa kata kerja dia? Berjalan. Okey, di taman ni apa? Bukan objek. Okey, jelas? Okay, so ni tak payahlah awak boleh. Okey, cikgu nak buat aktiviti 1. Okey, ready? Cikgu nak pick awak ni. Okey, ready? Okey, cikgu bagi kata kerja kat situ. Menulis kata kerja. Cikgu nak seorang untuk angkat tangan. Cikgu nak tahu di mana kata kerja transitif. Saya. Okey, awak. Tu, yang pertama tu. Yang pertama. Okey, sini awak ke depan. Okey. Cikgu nak tahu di mana objek dia. Objek dia nota. Bapa putih. Okey, kata kerja dia menulis, subjek dia Guru. okey, good. Tepuk tangan untuk awak. Okey, so untuk tak transitif pula. Saya apa? Okey, awak. Okey, cikgu nak tahu mana subjek dia. Guru. Kata kerja dia menulis. Ada tak objek kat situ? Pantas tu apa? Kata adjektif. Yes. Untuk sifat. Okey, tepuk tangan untuk kawan awak. Okey, aktiviti kedua. Ready? Okey, cikgu nak yang tak transitif. Siapa nak jawab? Tak transitif. Okey, keluar. Okey, cikgu nak tahu di mana subjek dia. Ahli bomba. Okey, kata kerja dia memadam. Lepas tu dia punya objek ada tak kat situ? Tak ada. Okey, tepuk tangan untuk kawan. Okey, transitif siapa? Okey. Mana subjek dia? Ahli bomba. Ya ke? Yakin? Betul? Yakin? Okey, dia punya kata kerja memadam. Lepas tu dia punya objek. Awak yakin api objek? Sebelum cepat. Awak yakin? Yakin? Okey, tepuk tangan untuk awak. Kata kerja dia menangkap. Okey, cikgu nak tahu yang mana transitif. Okey, awak.
Okey, di mana subjek dia? Polis. Awak yakin polis? Objek. Yakin? Okey. So dia punya objek? Objek. Pasangan. Objek? 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 Okey, dia boleh kata kerja? Menangkap. Kita pun tangan bersama. So, tak transitif. Siapa nak jawab? Okey, awak keluar. Saya tengok ni. Okey, mana subjek dia? Polis. Polis. Okey, mana objek dia? Menangkap. Objek. Cikgu nak transitif. Tak, transitif. Mana objek dia? Jangan bantu kawan awak. Mana? Transitif ada objek, tak transitif tak ada. Kalau tak transitif tak ada. Jadi dia dah ada subjek dengan kata kerja sahaja. Okey, cikgu nak tanya balik. Subjek dia yang siapa kat situ? Polis. Kata kerja dia? Kata menangkap. Okey, dia punya objek? Tak ada. Okey, tepuk tangan untuk kawan. So, awak dah faham ke belum? Okey, awak dah faham ke belum? Dah. Ya ke dah? Okey, ya nak menguji awak ni. Okey, ready? Ready? Okey. Okey, so transitif. Siapa nak jawab? Transitif. Baca and then tunjuk kat cikgu ke depan. Siapa nak? Angkat tangan cepat. Cepat. Okey, cepat sini awak. Cepat sini. Okey, awak ambil, awak bawa dia ke mana? Mana? Tarik ke mana? Okey, lagi. Siapa okey awak? Cepat. Okey, lagi cepat. Okey, awak keluar. Cepat. Pantas, bergerak pantas. Awak kena cergas. Tarik. Mana? Okey, siapa lagi nak? Cepat. Saya putih. Okey, lagi. Cepat. Okey, awak cepat. Awak kena ingat jawapan awak yang mana. Kejap lagi kita submit jawapan. Kita tengok betul ke salah. Cepat. Betul ke tak? Ada masa lagi kalau awak nak betulkan. Kalau awak rasa salah dekat jawapan awak tadi. Okey dah. Okey, lagi. Okey, letak. Kalau awak rasa jawapan kawan awak tu salah, awak naikkan balik. Awak letak jawapan awak. Kalau awak rasa salah lah. Sama-sama kita tengok jawapan betul ke tak. Okey, lagi seorang. Cepat. Lagi cepat. Awak okey. Okey, bersedia? Bersedia. Ingat dah kat mana jawapan yang awak tadi? Okay, kita check. Faham tak? Okey. So, daripada ni awak faham tak kata kerja ada berapa? 2. Yang itu apa? Transitif dan tak transitif. Okey, untuk kata kerja transitif kita kena ada Objek. Kalau untuk tak transitif kena ada objek. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih, cikgu.